Islam tidak pernah meletakkan perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Bila-bila masa saja, siapa saja insan itu, di mana saja ia berada, bangsa apa dia, keturunan apa dia, siapa mak bapaknya, siapa saja datuk neneknya, jika dia ingin berhubung dengan Allah Azza wa Jalla atau kembali kepada Allah, maka tidak pernah ada halangan. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Beritahu kepada hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang mana mereka itu kecewa terhadap diri mereka, dosa dia banyak, dia peras, dia rasa dijumpa orang kata, oh kau ni Tuhan tak ampun dosa orang macam kau ni. Jumpa orang ni kata Tuhan tak ampun kau ni. Quran kata, Allah kata, beritahu hamba-hambaku yang mereka itu telah kecewa terhadap diri mereka, jangan mereka putus asa dengan rahmat Allah, jangan mereka kecewa dengan rahmat Allah. Allah mengampunkan segala dosa. Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhu. Siapa yang menyatakan lingkuplah orang ramai, jahanamlah perempuan ni, semua jenis kaki dosa, jahanam dia. Nabi kata, dialah orang yang paling binasa, sebab dia tidak memberikan nilai rahmat Allah kepada orang. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat, termasuk muslim itu diri dia sendiri. Orang datang kepada Nabi, Ma'is bin Malik datang kepada Nabi, dia berzina. Dia kata, zanaitu ya Rasulullah fatahirni. Aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Nabi tak tengok dia, Nabi pusing. Nabi bagi syarat, Ma'is pergilah. Tapi Ma'is kata juga, zanaitu ya Rasulullah fatahirni. Aku zina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Ma'is terus. Rasulullah cuba bagi pengecualian kepada Rasulullah, kata, la'allaka qabbalta ya Ma'is. Boleh jadi kau cium Ma'is. Ya zanait. La'allaka ghamast. Boleh jadi kau raba-raba je. Ya zanaitu ya Rasulullah. Kau zina Rasulullah. Kan kau tak tahu kau zina. Yang riwayat Rasulullah kau mabuk. Jadi dia terus, dan of course lah bila dia terus, dia nak hukuman dijalankan. Islam suruh tutup, Islam suruh manusia baiki diri dia bila-bila masa saja. Islam tak suruh dia pergi buat pengakuan untuk ceritakan keaiban dia. Dia istighfar pada Tuhan, dia balik pada Tuhan, dia minta ampun pada Allah. Pintu keampunan Allah, Allah buka pintu keampunan pada waktu siang untuk dia mengampun musi'an nahar, musi'al lail, orang yang buat dosa pada waktu malam, dan dia membuka pintu keampunan pada waktu malam untuk dia mengampun orang yang buat dosa pada waktu siang. Islam seluas-luas pintu di dalam ajaran Islam ialah pintu taubat. Allah menyatakan, wahai hamba-Ku, jika dosamu itu sampai ke langit, banyaknya daripada bumi sehingga ke langit, kemudian engkau beristighfar, engkau mohon keampunan daripada Aku ampunkan engkau, aku tidak peduli. Hamba-Ku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh ambil tindak, boleh ampun dosa dia dan boleh bertindak pada dia. Aku ampun dia, kata Allah. Kemudian dia duduk berapa lama, dia betul-betul taubat, bukan main-main. Macam mana dia tergelincir lagi. Selepas tergelincir, hadis kursi kata, hamba Allah ni kata, ya Rabb, aznabtu dzamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku telah buat dosa lagi,
ampunlah daku. Allah kata dalam hadis tu, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudh bidzunub. Hamba-Ku tahu bahawasanya baginya Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan pada dosa, akan ampunkannya. Selagi mana dia ikhlas, dia tak niat pun nak tipu, dia memang nak taubat betul-betul, dia tergelincir, Tuhan kata alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Sesungguhnya hamba-Ku tu bukan apa, dia tahu baginya Tuhan yang mengampunkan dosa. Apabila orang nak balik pada Tuhan, Tuhan tak pernah tanya, pak kau siapa, mak kau siapa, datuk kau dulu siapa. Tak. Abu Jahal perang Nabi, memerangi Nabi. Anak dia Ikrimah masuk Islam, sahabat Nabi, dan terbilang sebagai orang yang dekat dengan Nabi. Manusia yang tampil menentang Nabi, lagi Tuhan terima taubat dia. Ini kan pula manusia jalanan. Walaupun kita kata tak, benda tu memang tak baik, dia berzina, dia minum arak, tapi kalau dia nak balik kepada Islam, tidak pernah ada halangan antara dia dengan Tuhan, sama sekali tidak ada. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Kamu doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu akan diterima. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbil lahin ghafil. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai dan alpa. Dia terima. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-hamba-Ku bertanya engkau Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa kepadaku, hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Semua doa menjelma, melainkan hamba itu tak berdoa sungguh-sungguh. Cuma bila Allah memperkenankan sesuatu hajat, Ia memperkenankan dalam berbagai rupa. Manusia kadang-kadang dia minta, saya selalu sebut, kadang-kadang dia minta wang, sebenarnya dia bukan nak wang, dia nak kebahagiaan. Tapi dia sangka dengan ada wang ada kebahagiaan. Allah kadang-kadang tak bagi wang sebanyak yang dia harap, tapi Allah beri kebahagiaan kepada dia. Dia minta isteri cantik, dia berkenan seorang tu lah, kan? Allah tahu mungkin tak baik untuk dia, Allah bagi juga isteri kat dia, tapi dia kata bukan aku doa itu, tapi yang Allah beri itu lebih baik untuk kehidupan dia, lebih baik untuk kebahagiaan rumah tangga dia, lebih baik untuk dia meneruskan perjalanan itu. Namun Allah menghampakan hamba tidak sama sekali. Tapi dia duduk sangka aku minta tu tak sampai-sampai lagi. Tetap sebahagian besar hayat kau telah kau kecapi nikmat itu. Manusia berhubung terus dengan Tuhan. Dia minta, iblis minta supaya dipanjangkan hayat dia sehingga Tuhan perkenan iblis. Padahal neraka betul iblis. Takkan hamba dia yang semayang minta dia tak bagi? Tentu dia bagi. Hatta manusia Islam, dia naik kereta, dia tengok satu orang susah di tepi jalan, dia kata, ya Allah, kesianlah kat sahabat kita yang susah ni, hamba-Mu yang susah ni, berilah rezeki pada dia. Kita kesian tengok dia naik motor, dia nak kereta, hujan. Nabi kita tak ada hamba Allah yang doa li akhihi muslim ala dhahril ghaib, dia doa dalam keadaan saudara tu tak tahu, melainkan Allah wakala malakan, Allah hantar malaikat kata walaka mithla dhalik, untuk kau pun macam itulah juga. Maksud kau minta baik untuk dia, untuk kau pun macam itulah juga. Ajaib hidup ni dengan doa. Ajaib tuan-tuan kalau fikir, kerana doa, kita doa, betah berapa banyaklah kehidupan kita daripada satu kesusahan-kesusahan yang telah kita keluar. Pada hari kita berada dalam kesusahan itu dan kita berdoa, kita sangka macam kita tak boleh keluar. Pada hari ini kita dapati berapa banyak kesudahan telah kita rentasi dan kita pun telah melupai
sebahagian besar daripada doa yang telah kita sebut. Muslim nak taubat kepada Tuhan tak perlu ijtihad diri, nak minta kepada Tuhan juga tak perlu perantaraan. Manakah agama yang lebih memberikan ruang untuk manusia balik kepada Tuhan lebih daripada apa yang diberikan oleh Islam?